Right gang, so hari ni kita dekat Muazzam. Tapi tak ada pun sebut Muazzam kat situ, sebab kita memang dah dekat Muazzam. Okay, cantik juga Esmek ni. So kita nak pergi rumah customer. Rumah customer dekat Bandar Satelit, dekat perumahan tepi ni lah. Perumahan dalam ni, belah kanan ni. Okay, so spek kali ni simple je. Kita just buat 62 basic ataupun 62 marhin lah. Okay, block, cam, spring valve, apa lagi, carburetor, NSR. So memang murah je. Okay, dan bulan ni pun kita ada promosi. Memang harga promosi lah. Promosi dah habis. Okay, promosi dah habis sebab kita memang buat harga tu untuk bulan 1 sahaja. So sekarang dah hujung-hujung bulan 1, memang apa memang promosi tu dah habis lah. Dah habis slot lah. Okay, so korang tunggulah lagi promosi yang lain ke, akan ada promosi lain ke, ataupun korang just guna je, ambil je harga asal ni. Harga asal untuk spek ni ialah 110 pula, RM1,100. Dan harga promosi yang owner dapat ni hanyalah RM980 sahaja. Tak termasuk jam jalanan. Okay, jam jalanan daripada Keluang pergi ke Muazzam ni 200 lebih lah. Rasanya 200 kot. So memang jauh lah. Okay, so korang duduk jauh, banyaklah jam jalanannya. Okay, tapi jangan risau kalau macam jauh-jauh sangat tu, memang kita limitkan harga jam jalanan 300.5 saja. Okay, kalau lebih daripada 350km. Okay, kita dah nak sampai rumah customer. Jom kita tengok motor dia macam mana. Right gang, so ini je lah motornya. Memang full standard nampak ni. Memang full standard. Owner bukan kaki racing. Nampak pasir-pasir construction sikit. Okay, dan ini paling rare. Dia ada leluhong hitam sikit, tapi tak apa. Full standard 2000 berapa ni, V3 2013-2014 macam itu. Kita akan leraikan kausek dia, and then kita akan masukkan spek 62 basic sahaja. Okay, so jom.
Alright gang, so kita dah lerai kan, okay. Kita dah leraikan head block dia dan kita cabut sekali carburetor dia. Sebab carburetor kita akan tukar juga. Itu carburetor standard dia dan kita akan pakai carburetor NSR nanti, okay. Barang-barang semua ada dalam kereta lagi. Ni block standard dia masih standard itu indah. Dan head dia masih head yang sihat lah, okay. Kalau korang tengok valve kan, korang tengok warna valve ni atas hitam bawah putih ni, ini pembakaran yang sihat lah, okay. Pembakaran yang sihat. Dan tak ada leaking sangat. Semua kering, okay. Bahagian exhaust kering, bahagian ini pun kering. So bila dia kering, maksudnya valve seal tak bocor, okay. Tapi still kita akan tukar lah valve seal, okay. Kita servis sekali. Bahagian cam dia pun sihat, Alhamdulillah. Masih ada lagi tempat yang tak pernah kena tu, kan. Tapi ni macam dah makan sikit. Tapi sikit lah. So motor ni 40,000 kilometer sahaja yang dah berjalan. So memang boleh dikatakan enjin dia ni tak guna habis pun lagi, okay. Baru 40,000. Baru berapa kali servis kan, tak sampai 20 kali lagi. Mungkin tak sampai 30 kali lagi. Tengok berapa kilo dia servis lah, okay. So tak nak cakap banyak, kita nak pasang blok terus and then kita nak set up head terus. Sebab head kita dah siap potting dekat rumah. Head standard, kita ada head standard second. Kita basuh-basuh apa semua, kita potting, kita pastikan head tu cantik, elok untuk swap dengan head customer. Kita potting cantik-cantik, kita bersihkan apa semua and then kita just swap je, okay. Kita just swap je. Kita set up head yang kita dah potting tu, masuk-masukkan barang apa semua, okay. Lepas tu kita pasang. Senang. Lepas tu kita pasang. Dan motor ni dia nak tukar oil pump sekali dan clutch plate dan clutch spring, okay. So kita buat lah, kita settlekan head block dulu, lepas tu bawah kita buka magnet dengan clutch nanti, okay. Sebab bekas tak cukup. Nak takut minyak hitam lagi, nak apa semua kan. So tak cukup, aku bawa 3 bekas je, okay. 1, 2, ada satu lagi dalam kereta, okay. So jom. Gang, so sekarang dah malam. Video cinematic kita tadi setakat pasang head je, okay. Sebab hari dah semakin lewat dan aku ada banyak benda lagi nak kena buat. Tadi kena buka bahagian magnet untuk tukar oil pump dia dan kena buka bahagian clutch ni juga untuk tukar dia punya clutch plate dan clutch spring, okay. So bila buka dua-dua ni, yang melambatkannya ialah kita kikis gasket lah, gasket lama. Sebab motor ni enjin ni memang tak pernah buka. Cover set pun tak pernah buka tadi, kan. Cover set pun tak pernah buka. So dia memang agak mencabar lah, okay. Tapi tak ada hal, kita sekarang orang dah tengah sembahyang maghrib tu, motor pun dah hidup, okay. So jom kita payung bunyi dia. Right, so inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Bunyi tepek sikit. Biasalah head standard boating, cam racing memang bunyi tepek sikit. Dia memang macam gitu kan. Kalau macam superhead dia senyap sikit. Aku tak pasti kenapa macam gitu. Tapi setakat pengalaman aku macam gitulah. Okay, tapi ni kira senyap lah juga ni. So exhaust letak exhaust standard dulu. Sebab owner nak pakai back pressure. Tapi exhaust dia tak ni lagi. Dia tak beli lagi. Sebab package kita memang tak ada exhaust. Okay, dia owner just tambah clutch plate dengan oil pump saja. So kita tambah lah. Okay, so ni lah dia. Respon dia agak best juga. Respon dia agak best juga. Okay, carburetor NSR sahaja. So ni lah dia. Selesai. Owner boleh bawa round-round taman dulu. Okay, dilarang melenjan sebab exhaust masih standard lagi. Nanti bila dah pakai exhaust lain baru boleh lenjan. Okay, so kita dah tak ada apa nak cakap. Kita nak pasang cover set and then kemas-kemas barang. Lepas tu kita balik.